Dengan sukacitanya saya mengumumkan untuk tahun ini PTPTN akan melancarkan 3 cabutan istimewa, iaitu cabutan WOW Plus Loyalty 2026 kategori tahunan, cabutan WOW Plus Siri dan cabutan Simpan SSPN Baru Slay. Ketiga-tiga cabutan ini menawarkan hadiah yang sangat lumayan berjumlah 1.4 juta ringgit untuk dimenangi oleh 954 orang pemenang. Kempen-kempen ini telah kita mulakan semenjak 1 Januari 2026. Cabutan WOW Plus Loyalty 2026 dan cabutan WOW Plus Siri merupakan inisiatif istimewa untuk pendeposit simpan SSPN Plus. Cabutan WOW Plus Loyalty 2026 diadakan bagi menghargai pendeposit yang setia yang telah membuka akaun simpan SSPN Plus sehingga 31 Disember 2025 dan membuat penambahan terhadap simpanan mereka dalam tempoh kempen tersebut. Manakala cabutan WOW Plus Siri terbuka kepada pendeposit yang membuka akaun simpan SSPN Plus dan membuat penambahan simpanan sepanjang tempoh kempen. Untuk menyertai cabutan ini, pendeposit hanya perlu membuka akaun atau membuat penambahan simpanan dalam tempoh kempen. Setiap simpanan RM50 sahaja merangkumi simpanan dan takaful akan melayakkan pendeposit dapat 5 cabutan secara automatik. Paling menarik, para pendeposit yang membuat simpanan RM50 melalui aplikasi MyPTPTN atau potongan gaji atau debit terus akan menikmati cabutan berganda, iaitu 10 kali cabutan sekaligus memberi lebih banyak peluang untuk menang. Oleh itu, manfaatlah 3 kemudahan bayaran tersebut untuk simpanan bulanan yang lebih konsisten, dan melalui pendekatan ini PTPTN berharap ia dapat memperkukuhkan amalan penambungan secara digital, selamat dan berterusan serta menggalakkan disiplin kita untuk menabung dalam kalangan pendeposit. Selain itu, buat julung kalinya PTPTN turut memperkenalkan cabutan simpan SSPN Baru Slay bagi menarik minat dan penyertaan generasi muda. Cabutan ini terbuka kepada pendeposit simpan SSPN Prime dan simpan SSPN Plus yang berumur di antara 16 sehingga 29 tahun yang membuka akaun atau membuat penambahan simpanan dalam tempoh kempen. Pendeposit juga hendaklah membuat simpanan melalui aplikasi MyPTPTN dalam tempoh kempen untuk menyertai cabutan ini. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun lalu PTPTN telah menganjurkan cabutan WOW Simpan SSPN 2025 yang menawarkan hadiah berjumlah lebih 1.5 juta kepada 550 orang pemenang. Sebentar lagi kita akan raikan para pemenang bagi cabutan WOW Simpan SSPN 2025 kategori cabutan siri WOW Superheroes dan cabutan WOW tahunan. Seorang pemenang utama bagi cabutan siri WOW Superheroes akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM30,000. Manakala para pemenang bagi hadiah utama cabutan WOW tahunan kategori Platinum dan kategori Gold bakal memenangi kereta Mercedes-Benz 250 4MATIC AMG Line dan Honda Civic 1.5 RS. Tahniah dan syabas kita ucapkan.